jawapan Ustaz itu khusus untuk lelaki saja, bukan lain lah. Seterusnya yang soalan yang kelima, ada orang cakap haram pimpin tangan bini di khalayak ramai. Betul Ustaz? Saya selalu buat haram. Dia kata ada orang cakap haram pimpin tangan bini di khalayak ramai. Betul ke? Saya selalu buat Ustaz. Soalan dia kata betul atau tidak haram pimpin tangan bini di khalayak ramai. Jawabnya betul. Daripada dulu saya mengaji sampai sekarang semua kitab-kitab hadis, fatwa-fatwa ulama mengatakan haram di khalayak ramai dan berdosa besar kita pimpin tangan bini orang. Daripada dulu kita mengaji sampai sekarang itulah. Melainkan darurah tu lain, accident tu lain, kita tarik tangan orang puang. Nah, kalau bini kita pimpin tangan, tidak ada lagi seorang pun ulama yang kata haram. Sebab bila kita akad nikah, aku terimalah nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu, maka jadi halal lah perempuan itu kepada kita. Baik, bila halal atas nama isteri, adakah halal segala-galanya dan di mana saja? Tak. Ada yang halal di tempat sunyi, ada yang haram di tempat khalayak ramai. Di khalayak ramai kita hanya boleh pimpin tangan, tak boleh berpeluk-peluk, bertiung-tiung macam anak kera walaupun bini kita di khalayak ramai. Tak boleh Allah mana main peluk, main geletek, main gendong naik atas belakang, hak laki pulak masuk celah kakang. Tak boleh. Jadi dia kata, "Hei, kena buat gini. Anda orang, bini orang." Dia kata, "Ya boleh. Ada hukumnya kerana muruah maruah kita orang yang berakhlak, contoh Rasulullah." Nak main mana romantik sikit boleh. Jalan boleh pimpin tangan, jalan boleh kita pegang pinggang, tapi jangan sampai menjolok mata. Hukumnya haram. Itu kata, walau isteri kita pun, tapi peraturan kita kena patuh. Walau negeri Pulau Pinang ni hak kita sekalipun, tapi ingat, hak milik sebenar adalah hak Allah. Batu semua kita kena ikut peraturan Allah. Sehingga bini kita sekalipun, kita kena ikut juga peraturan daripada Allah. Tak boleh buat ikut suka aku lah, ikut suka aku. Jangan main ikut suka lagu tu. Itu orang yang biadab jawab lagu tu, ya? Jadi silap kita di masa lalu, mudah-mudahan Allah ampunkan kita. Pimpin tangan tak ada masalah. Bahkan setengah ulama kata sunat kita pimpin tangan isteri. Cuma masalah suami-suami ni lah. Sebab keadaan sekarang hak banyaknya bercinta sebelum kahwin. Lepas kahwin tak cinta. Belum kahwin pimpin tangan. Mula-mula jalan tu dia pergi pegang. Pegang tangan awet dia. Bila pegang tangan, maka tak ada masalah lah. Balik sekarang dia atur mesej. I love you. Awek dia jawab pula, keting. Mana buktinya? Laki pula balak. Lari balak pula jawab. Tadi tu, puang pula jawab. Tadi tu apa dia? Jawab balik. Bukan senang nak boleh hitung ke Selcom ke Digi apa semua. Tadi tu buktinya saya sayang awak. I tak faham lah. Jawabnya hak puang pula. Sambil ramah tepung nak buat jepuk jak kodok. Tadi masa kita jalan you dah lupa kan I pegang tangan you, tu bukti I cinta pada you. Nampak tak? Masa belum kahwin, tapi bila dah kahwin dah anak dua, bila nak pegang tangan laki dia tu, malu kau orang ni. Jadi tak betul. Sebab itulah jangan lebih-lebih sebelum kahwin. Lepas kahwin lah kita
tunaikan hasrat, iaitu bercinta sungguh-sungguh dengan isteri kita. Jangan beri dia lepas pegang tangan. Kalau nak lakoh lokang, buat macam orang yang bercinta. Dia tak bagi lakoh lokang, dia akan pikul. Nampak tak? Jangan lakoh. Nanti you jatuh berdembak. Dia pun pikul awet dia, letak belah nu. Kalau luah sangat, dia akan naik motor pusing kok Ipoh balik kok Tanjung Maling sampai dia balik pula semula. Kerana terlalu sayang pada awet. Tapi bila kahwin dah, bukan kata lokang kecil, lokang besar tu disuruh bini dia lopak. Besar sedepa lebih. Bini dia hak saya pok lih jalan gitu. Dia kata, apa? Takut jatuh. Lopak. Nampak? Bini pun lopak. Pala dulu dalam parit. Kaki cokeng tak kata. Inilah kebanyakan suami gitu. Jadi, masa lepas kahwin lah sepatutnya, kita pegang tangan dia dan seumpamanya. Jangan bagi dia susah kerana dia adalah isteri kita. Tapi jangan lebih-lebih. Jangan lebih-lebih. Walau isteri kita, tak boleh bila menjolok mata, maka kita berdosa kepada Allah walaupun bini kita. Sebab itulah kita ada hukum. Tak usah kata bini kita, diri kita sendiri ada hukum, iaitu badan kita. Kita tak boleh buka sewenang-wenang, kena tutup aurat. Jangan jawab, kau pandai aku punggung aku. Tak boleh tutup aurat. Kerana kita tumpang duduk di bumi Allah. Allah suruh tutup aurat. Jangan jawab ikut suka aku. Tubuh kita ni milik Allah. Inna lillah, kita milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, kita akan balik untuk diperhitungkan segala salah silap kita di hadapan Allah. Wallahu a'lam. Tunggak bini jatuh.